Ada satu interview dengan DJ Nas, DJ Nas interview Town Spider. Dia tanya satu band yang Tam sangat suka sekarang kan. Dia mention Marga Satwa. Apa perasaan kau ketika di-mention oleh Town Spider? Oi, gila Memang masa tu aku macam, kenapa lagu Ego ni naik semacam view view dah naik tiba-tiba kan. So aku macam, view dah naik ni semua. Tengok komen semua datang daripada DJ Nas. Terima kasih daripada Town Spider apa semua kan. Aku baru pergi cari video tu kan. Tengok, masa tu aku macam serius kan. Memang tak percaya lah. Rasa macam wow. Rasa macam biar betul Town Spider tu kan. Tu punya idola kan. Legend tu. Memang jam selama 15 minit lah. So aku macam Okay ni betul, ni real ni. Maknanya buat barang memang ada. Memang ada barang betul ni. Haluan dah betul lah. Semangat macam tu lah. Macam kadang kita nak dapat validasi manusia ni dia suka kan validasi kan. Nak orang validate yang kita ni betul-betul talented, betul-betul bagus. So bila dicakap oleh seorang yang memang dah kita tahu dia punya posisi dia di mana kan. Kita tahu yang dia ni bukan orang biasa. Dan dia dalam bidang yang apa kita buat. Dia pun main band, dia pun frontman. So dia pun buat lagu Melayu. Orang yang legit untuk macam cakap apa-apa pasal kita lah. And dia iktiraf dan disebut nama Marga Satwa. Kalau dia tak sebut Marga Satwa, kalau dia sebut band yang start dengan M pun aku dah bangga lah. Yang pakai M, yang misai tu ke apa kan. Tapi disebut nama Marga Satwa tu, wah, keluar daripada mulut Abang Tam memang amazing lah. Tapi Tam tak salah aku pun Luncai juga kan. Betul. So memang dekat Luncai tak selalu jumpa ke, bersembang ke? Tam dia, masa kita orang dekat Luncai, Tam tak datang Luncai pun. Tak nampak, tak pernah nampak pun. Yang ada Abang Napi, sebab arwah Abang Napi sebagai engineer kat situ. Dan juga arwah Abang Tony. Arwah Abang Napi dia memang handle recording. Lagu Ego, semua lagu, almost ada lagu dalam album tu dia handle recording tu lah. So dia sound engineer. So mungkin dia pas kepada Tam kan, try band ni, band baru budak Luncai ni, geng budak-budak kita ni baru ke apa tak tahu kan, apa macam mana ke, doesn't matter bro. Yang penting dia suka. Tak kisah macam mana. Tapi aku memang sebelum tu memang tak ada pernah jumpa. Itu yang buat rasa macam kalau sebelum tu aku dah jumpa, dah salam, dah apa kan, dengan lagu kita orang buat ke apa lain kan. Okay, aku tak seterkejut masa tu. Tak ada hang 15 minit.